Kata, ya Abul Hasan ubashirk, abshir ya Abul Hasan, khabar gembira wahai Abul Hasan, wahai Ali, qataltu Zubaira, aku dah bunuh Zubair. Tuan-tuan, berubah muka Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tengok pada pembunuh Zubair tadi. Sayyidina Ali kata, aku mendengar daripada Nabi SAW agar menyampaikan, ubashiruka bin nar, khabar gembira untuk engkau neraka. Dia kata, ya Ali, aku tentera engkau, adapun kau tentera aku menyampaikan apa yang Nabi sampaikan. Tuan-tuan, Nabi dah tahu Zubair bin Awam akan syahid. Hatta Nabi pun tahu cucu saudara Nabi Abdullah bin Zubair pun akan syahid. Tuan-tuan, ada satu lagi nikmat lebih besar pada luar dan pada jasad ni. Apa dia? Nikmat dalam jasad. Apa dia nikmat dalam jasad? Iman. Sehingga kan para sahabat ridwanullahi ajma'in yang memahami nikmat dalam jasad ni, mereka sanggup korbankan nikmat luar jasad dan nikmat pada jasad. Perang Uhud, tak ada satu pun jenazah di kalangan para sahabat syuhada yang syahid sempurna, melainkan satu orang lelaki, ya Sayyidina Hanzalah bin Abu Amir. Kebanyakan jenazah syuhada Uhud di kalangan 70 syuhada, kebanyakannya dipotong hidung dan telinga mereka. Sayyidina Hamzah dibelah dada, dirobek jantung dia. Ada yang kudung tangan dia, terpotong kaki dia. Ada yang dicincang hancur wajah dia sampai tak dikenali muka dia. Ini keadaan orang-orang yang beriman yang memahami bahawa berapa penting nikmat dalam jasad sampai mereka sanggup korbankan segala nikmat luar jasad dan nikmat pada jasad. Hari ini saya minta maaf kerana mungkin jauh daripada cahaya kenabian, sehingga kan kita dah tak rasa nikmat dalam jasad ni ialah nikmat yang paling besar. Nabi duduk di atas unta ketika mana Hajjatul Wida', ketika mana di Wadi Uranah menyampaikan khutbah wida'. Ayat Al-Quran turun daripada surah Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sahabat dengar seronok. Sebab apa? Susah payah, sakit, tangisan mereka, penat dengan Nabi. Hari ni Allah endorse, settle dah. Tak ada tambahan dalam agama ni, tak akan ada kurang lagi dah. Hukum, hakam, segala ketetapan komplit. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan kepada kalian pada hari ini nikmat aku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha Islam agama. Tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan dua perkara yang penting yang disaling kaitkan dalam ayat ni. Mufassirin sebut, yang pertama Allah kata kami sempurnakan ke atas kalian agama kalian, dan kami sempurnakan nikmat kami ke atas kalian. Kata para ulama mufassirin, Allah sedang menjelaskan sebuah keadaan nikmat yang tertinggi yang berada di atas segala nikmat. Apa dia? Agama. Agama bukan hanya zahir, bagaimana pakaian dia, tetapi yang zahir tu hadir daripada yang dalam, daripada cinta dan jiwa dia. Kalau bukan kerana cinta, tak akan zahir apa yang dilihat di depan mata. Tuan-tuan ingat tak masa World Cup, saya pun tak ingat 98 ke bila dulu, sebelum Cristiano Ronaldo masuk lagi, dia ada Ronaldo Brazil hak botak, Ronaldo hak nombor 9, lah ni Ronaldo nombor 7. Tuan-tuan, dia main passion rambut sejemput. Tuan-tuan, sebelum Ronaldo buat rambut sejemput, Pekan buat rambut sejemput dulu. Tuan-tuan kena Pekan nak ni, tak kena tuan, batu belah batu bertangkup. Tuan-tuan, Pekan tu dah buat lama rambut sejemput, dah buat tak ada orang ikut. Sebab Pekan tu bukan siapa-siapa, dia cuma satu watak tambahan dalam satu filem. Itu pun hitam putih gambar. Apa telur temakung punya masalah menjadi masalah besar ni, tuan-tuan. Tapi bila Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo hak yang botak tu, apa nama, Ronaldo Brazil tu, buat sekali rambut lagu tu,
Ramai pula orang buat rambut lagu tu. Sebab apa? Minat bola. Yang minat bola, dia akan hidup dengan segala kecintaan pada bola, sehingga dia akan ikut segala-gala yang diidolakan daripada bola. Ini minat. Bila minat satu benda, dia akan ikut daripada dalam minat tu, daripada hati, kecintaan, baru zahir kot jasad. Kita tak akan ikut orang babi buta, melainkan kita kenal dia. Tuan-tuan, itulah kasih kita Rasul. Tak ada satu orang pun pemain bola yang diidolakan oleh mana-mana anak muda hari ni yang duk malam nangis untuk peminat dia, tak ada. Kau duk termenung, tuan-tuan, kenal pun tidak. Dia pun tak peduli. Ada setengah tu ambil gambar dengan peminat pun tak mau. Tapi ada satu orang lelaki yang tak pernah ingin dirinya diminati, tetapi ingin bergerak untuk menyelamatkan umat ni. Itulah lelaki yang tak pernah tidur malam melainkan dengan hilangan air mata. Daripada setiap malam yang berlalu, kerana mata dia sayup bukan hanya melihat orang yang hidup di zaman baginda, tetapi melihat wajah Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Uthman, Sina Ali, Sina Bilal, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan seluruh para sahabat di depan baginda. Sayup Nabi nampak kita semua, sehingga Nabi sanggup korbankan apa saja yang ada pada diri Nabi untuk iman sampailah hati umat ni, supaya kenikmatan yang paling tinggi daripada segala kenikmatan, yakni kenikmatan dalam jasad, yakni iman, masuk tembuhlah hati manusia. Ni tuan-tuan, hakikat makna daripada Rabiul Awal hendak masuk bukan hanya berlalu peristiwa-peristiwa daripada Maulid Nabi yang kita sambut sekadar peristiwa untuk kita hanya melaungkan kecintaan, tetapi tanpa mengenal perasaan kasih yang kita cintai. Tuan-tuan, Nabi kita membesar susah. Nabi kita membesar tanpa sempat melihat satu orang bapa. Nabi SAW dibesarkan selama 4 tahun di kampung Bani Sa'ad Nuh dengan Halimatun Sa'diyah. Kampung Bani Sa'ad ni kat mana tuan? At-Tahi wa Ta'if Nuh. Bukannya Nabi disusukan depan mata Nabi. Orang pertama yang menyusukan Nabi memang ibunda Nabi Sayyidatuna Aminah, tapi susu beliau tak banyak. Kemudian diberikan kepada Sayyidah Suwaibah. Siapa dia? Hambanya Abu Lahab yang dimerdekakan. Kemudian barulah Nabi SAW dibawa Nuh ke kampung Bani Sa'ad bin Bakr. Tuan-tuan, berapa tahun? 2 tahun. Lepas 2 tahun, Sayyidina Halimatun Sa'diyah tengok keberkatan anak ni. Duduk dengan dia, segala ternakan makin baik, segala keadaan makin baik. Maka dia minta Siti Aminah untuk izin untuk dia bela lagi Nabi. Tuan-tuan, maka dibela Nabi lagi 2 tahun, sehingga Al-Imam Baihaqi rahimahumullah menyebutkan dalam Dalail Nubuwah berlaku peristiwa belahan dada ketika umur Nabi masih budak. Dibelah dada Nabi. Perkara ini merisaukan Sayyidatina Halimatun Sa'diyah. Dia hantar balik duduk dengan ibunda Nabi. Lepas 4 tahun baru Nabi dapat duduk dengan Siti Aminah binti Wahab radhiyallahu alaiha salam. Tuan-tuan, tak berapa lama Sayyidatuna Aminah tahu anak kecil ni rindu bapak dia. Sebab anak-anak lain, kawan-kawan yang lain, semua pegang tangan, duduk dengan bapak, tawah dengan bapak. Rasulullah SAW akhirnya dibawa oleh ibunda dia ke mana? Nuh, ke Madinah. Untuk apa? Ziarah makam ayahanda baginda. Benda pertama yang Nabi tengok tentang ayah Nabi, kubur Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Tuan-tuan, Abdullah bin Abdul Muttalib wafat daripada perjalanan balik daripada tijarah, perniagaan, singgah Madinah kerana ada rumah siapa? Nenek dia. Siapa dia nenek dia? Sayyidatuna Salma bin Amr Adi An-Najjar. Siapa dia ni? Ni ialah isteri kepada Hashim bin Abdul Manaf. Siapa dia Hashim bin Abdul Manaf? Ayah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bapa kepada Sayyidina Abdullah. Tuan-tuan, siapa dia? Rumah siapa yang Sayyidina Abdullah rehat tu? Rumah nenek dia, tempat lahir Sayyidina Abdul Muttalib. Atuk Nabi Abdul Muttalib lahir di Madinah, dibawa oleh Al-Muttalib, pakcik dia membesar di Mekah. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, balik daripada Madinah, takdir Allah, Allah ambil nyawa ibunda Nabi di tengah-tengah jalan di Abwa. Sekarang ni Nabi dah jadi yatim piatu. Nabi ada siapa? Nabi tak ada siapa-siapa, melainkan yang pimpin tangan Nabi masa tu Sayyidina Barakah Al-Habsyi. Siapa dia ni? Kita panggil dia dengan nama Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anha. Tuan-tuan, masa hari Nabi lahir,
dua orang wanita sambut Nabi. Tuan-tuan, kita nak kenal keluarga Nabi, tuan-tuan nak refresh benda tuan-tuan tahu lah pun. Refresh balik daripada flow penceritaan. Tuan-tuan boleh buka dalam sirah Nabawiyah Al-Imam Ibn Hisham, Al-Imam Ibn Al-Ishaq, Ar-Rahiq Al-Maktum. Tuan-tuan, saya campur daripada pelbagai riwayat untuk dijadikan satu gambaran kisah untuk kita nampak berkenaan perjuangan Nabi di dalam agama sampai Nabi mengorbankan ahli keluarga baginda dan orang yang dicintai. Tuan-tuan, masa Nabi lahir, yang sambut Nabi dua orang wanita. Yang pertama nama dia Asy-Syifa. Siapa dia ni? Mak kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Yang bantu dia siapa? Sayyidina Barakah Al-Habsyi ni, budak muda ni, perempuan. Tuan-tuan, umur Barakah sekitar 11 tahun disebut. Nabi lahir, Barakah melihat daripada awal kelahiran, dan Barakah masih melihat sampai saat Nabi wafat. Ini Barakah. Masa Nabi wafat, mak Nabi wafat di Al-Abwa, yang pegang tangan Nabi, yang ada dengan Nabi, siapa dia? Barakah. Dan ketika itulah Nabi SAW peluk Sayyidina Barakah lepas pengumuman ibu dia. Nabi pandang Barakah dengan tangisan bersama linangan air mata. Nabi kata, ya Barakah, anti ummi ba'da ummi. Barakah, engkau ibuku setelah ibuku. Tuan-tuan, Nabi dah tak ada siapa. Ayah dah wafat, mak dah tak ada. Sekarang ni Nabi yatim piatu. Nabi balik ke kota Mekah. Siapa yang jaga Nabi? Abdul Muttalib. Tuan-tuan, Abdul Muttalib bukan jaga Nabi seorang. Abdul Muttalib ada anak-anak yang ramai. Anak lelaki Abdul Muttalib, sebagai riwayat sebut, ada 10 orang. Anak perempuan Abdul Muttalib ada sebut 6 orang. 16 orang, tuan-tuan, anak-anak Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib masih hidup, dan sebahagian mereka masih kecil. Tuan-tuan, di saat Abdullah bin Abdul Muttalib bernikah dengan Aminah binti Wahab, mak ayah Nabi menikah, Abdul Muttalib nikah juga. Tuan-tuan, Abdullah menikah dengan Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf daripada Bani Zurah. Abdul Muttalib menikah dengan Halah binti Wahib bin Abdul Manaf. Siapa? Sepupu dia. Lahir Rasulullah, setahun lepas tu lahir satu orang wanita yang pangkat mak menakan Nabi, nama dia Sayyidatuna Safiyah binti Abdul Muttalib. Umur beza setahun dengan Nabi. Maknanya masa Nabi SAW wafat ibunda baginda, dibela oleh Abdul Muttalib, Sayyidah Safiyah binti Abdul Muttalib umur berapa? Sekitar 7 tahun. Siapa lagi yang dibela oleh Abdul Muttalib? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini semua sebaya. Dan mereka pula juga disusukan oleh siapa? Thuwaibah, wanita yang sama yang susukan Nabi, itu juga yang susukan Sayyidina Hamzah, itu juga yang susukan Sayyidatuna Safiyah. Tuan-tuan, makin rapat hubungan Nabi dengan mereka. Takdir Allah, umur Nabi 8 tahun, Allah ambil Abdul Muttalib. Sekarang ni atuk Nabi pula meninggal dunia. Safiyah jadi yatim, Hamzah jadi yatim. Mereka semua sekarang ni dibela oleh siapa? Mereka semua dibela oleh Abu Talib. Tuan-tuan, mereka membesar sama-sama. Jadi tuan-tuan jangan peliklah kenapa Nabi sayang sangat kat Sayyidina Hamzah. Dan hari ni satu nama yang tuan-tuan jangan lupa, ibu-ibu sekalian, ambil ibrah daripada pengajaran peristiwa keluarga Nabi ni. Siapa dia? Sayyidatuna Safiyah binti Abdul Muttalib. Dia ni membesar dengan Nabi, sehingga akhirnya Allah Ta'ala mengangkat dengan menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi daripada Jabal Nur. Nabi balik ketakutan. Nabi diselimutkan oleh Sayyidah Khadijatul Kubra alaihissalam. Tuan-tuan, ditinggalkan Nabi sehingga akhirnya turun ayat surah Ya Ayyuhal Muddathir agar Nabi bangun dan berdakwah. Kemudian Allah perintahkan Nabi agar berdakwah di kalangan keluarga terdekat. Maka Nabi menyeru Safiyah beriman, dan Safiyah terus beriman. Dia melihat Nabi membesar, dia melihat kejujuran Nabi, dia melihat akhlak Nabi, dia tahu tentang kebaikan Nabi, dia tahu tentang kebenaran Nabi, dia tahu Nabi tak pernah menipu. Sekali Nabi mengajak, terus dia beriman kepada Allah. Tuan-tuan, Safiyah menikah kali pertama dengan satu orang lelaki
Siapa dia? Dia ialah abang kepada Abu Sufyan, Harith bin Harb. Harith bin Harb ini abang kepada Abu Sufyan bin Harb. Takdir Allah, mati Harith. Sayyidatuna Safiyah menikah lagi. Dengan siapa pula kali ini? Dengan Al-Awwam bin Khuwailid. Siapa pula? Abang Sayyidah Khadijatul Kubra alaihissalam. Tuan-tuan, dia sekarang ni makcik Nabi, dan dia sekarang ni abang ipar Nabi, kakak ipar Nabi, minta maaf. Tuan-tuan, makin rapat Sayyidah Safiyah hubungan dia dengan Rasul. Dialah saudara susuan Nabi, dialah mak menakan Nabi, dialah kakak ipar Nabi. Kawin Al-Awwam bin Khuwailid dengan Sayyidah Safiyah bin Abdul Muttalib, lahir seorang anak yang Nabi cukup sayang. Pangkat dia sekarang ni ialah sepupu Nabi. Siapa dia? Az-Zubair bin Awwam bin Abdul Muttalib bin Khuwailid. Az-Zubair bin Awwam. Daripada 10 nama yang Nabi sebut dijamin syurga, salah seorang dia Az-Zubair bin Awwam bin Khuwailid. Siapa dia ni? Anak nakan Nabi belah Khadijah. Siapa dia ni? Sepupu Nabi belah Safiyah. Tuan-tuan, rapat hubungan Safiyah dengan Rasulullah. Dia adalah keluarga Nabi. Semua orang sayang keluarga. Seboleh-bolehnya keluarga kita lah benda yang paling utama kita nak selamatkan. Kalau boleh korban orang lain mati, biar orang lain mati lah, bukan keluarga sendiri. Keluarga sendiri save most of the love at the last. At least keluarga kita yang paling last sekali. Tuan-tuan, saya saja cerita benda ni, saya nak beritahu betapa Sayyidatuna Safiyah rapat dengan Rasulullah. Az-Zubair bin Awam, tak berapa lama kemudian takdir Allah menikah dengan satu orang wanita, Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar Siddiq. Lah, dapat menantu. Siapa dia? Sayyidina Asma binti Abu Bakar. Az-Zubair kahwin dengan Asma binti Abu Bakar. Ketika tu mengandung, Nabi nak hijrah, perut Sayyidina Asma besar, dalam keadaan dia yang bawa makanan hantar naik turun Jabal Thur. Ketika hari Nabi berada di Jabal Thur bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tuan-tuan, mengandungkan anak ni, tengah mengandung, naik turun Jabal Thur. Tuan-tuan pergi Mekah hari ni, Jabal Thur dah boleh naik dah. GMC 38 rial sampai 2/3, lepas tu 1/3, tuan-tuan jalan kaki. Itu pun pakai malas nak naik. Minum banyak lemon tentu cukup lah. Tengok sunset, lepas tu kita turun lah. Tak larat nak naik. Tuan-tuan, dulu tak larat, boleh sembang. Sebab daripada bawah naik atas, tuan-tuan. Saya naik last dulu 4 jam, tuan-tuan. Tak tahu apa qasidah nak baca dah, tak tahu ayat Quran apa nak baca dah. Penat, tuan-tuan. Rasa nak campak beg, dalam tu ada strawberry, konon nak makan kat atas. Kita dah fikir kita bawa makanan, nak makan atas untuk makan sendiri. Sayyidah Asma bawa makanan nak bagi Rasulullah makan. Perut dibawa, sedang mengandungkan anak. Suami mana? Suami tak ada. Dalam program tijarah, meniaga kat Syam. Az-Zubair masa Nabi nak bergerak untuk hijrah, dia dalam perjalanan balik dari Syam. Siapa dia? Suami dia. Tuan-tuan, Sayyidah Asma faham kehidupan dia, nyawa dia, diri dia ialah benteng untuk agama. Dan itulah perkara yang diletakkan dalam hati-hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hati para sahabat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, akhirnya hijrah para sahabat. Nabi hijrah sampai tengah jalan. Setelah peristiwa Sayyidina Suraqah bin Malik, Nabi bertemu satu kafilah dagang yang baru balik pada Syam. Dalam kafilah tu Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Siapa dia? Menantu Sayyidina Abu Bakar. Siapa dia? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Az-Zubair bin Awam tengok Nabi bergerak nak hijrah ke Madinah, maka dia telah balik mempersiapkan ahli keluarga dia. Maka Sayyidina Asma, Sayyidina Aisyah, baki-baki ahli keluarga Nabi, ahli keluarga Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah bergerak meninggalkan bumi Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Sayyidina Asma tengah sangat mengandung. Sampai di Madinah, Nabi bertemu dengan dua golongan yang Nabi tak bertemu di kota Mekah. Di kota Mekah Nabi ditentang oleh Quraisy, tapi di kota Madinah Nabi bertemu dengan golongan munafik. Nabi bertemu dengan golongan Yahudi, mereka cukup menentang Nabi. Golongan Quraisy bergerak dengan jahiliah mereka, dengan kejahilan mereka, tapi golongan Yahudi bergerak dengan merasa pandainya mereka. Mereka tahu semua berkenaan dengan Injil, mereka tahu semua tentang Taurat. Sekarang ni tiba-tiba kau datang nak bawa benda baru,
untuk mereka. Mereka tahu semua benda. Dan mereka kata, kami telah bersumpah orang-orang muhajirin yang berhijrah tak akan ada lahir keturunan daripada mereka. Mereka akan jadi batar, terputus keturunan mereka. Tak berapa lama lepas sampai Sayyidatuna Asma beranak. Dan itulah bayi pertama muhajirin yang lahir di kota Madinah. Terus dia bawa bayi itu kepada Nabi SAW. Lantas Nabi menamakan dia Abdullah, dan Nabi tahnikkan dia. Itulah Abdullah bin Zubair bin Awam bin Khuwailid radhiyallahu ta'ala anhuma, cucu saudara Nabi, cucu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tuan-tuan, sebelum kita pergi pada Abdullah bin Zubair, kita pergi kat Sayyidatuna Safiyah balik. Jauh turun bawah ni. Sayyidatuna Safiyah ditarbiah iman sempurna oleh Nabi, sehingga kan dalam hati beliau hanyalah agama, hanyalah iman perkara utama yang patut dikedepan dalam kehidupan. Tapi malang kita hari ini kerana cahaya agama kenabian jauh daripada kita, emosi kita jadi benda yang paling utama, sehingga kita korbankan agama kerana melebih-lebihkan emosi. Kadang-kadang benda kecil jadi besar, benda kecil jadi besar sebab benda besar tak dibesar-besar. Tuan-tuan, saya minta maaf tuan-tuan, kalau Allah benda paling besar yang kita bawa masuk dalam rumah, insya-Allah Allah lah benda yang paling ditakuti, Allah lah segala-galanya. Tapi bila selain daripada Allah, bila Allah tak dibesarkan dalam rumah, selain daripada Allah akan besar. Sebab tu ada kes, tuan-tuan, penceraian berlaku disebabkan Colgate. Kita pun termenung macam mana Colgate bercerai lah. Bini dia kalau guna Colgate suka tolak ke bawah. Laki dia kalau guna Colgate duk main tekan kot dan. Bini masuk tengok Colgate, bini tekan tolak atas. Laki masuk tekan tone bawah. Bini masuk, tuan-tuan, 30 tahun duk main benda ni. Seorang tolak, seorang picit, seorang tolak, seorang picit. Lah kali hakim kena settle benda ni. Ini bukan masalah Colgate, ini masalah iman. Kalaulah bukan Allah itu dibesarkan yang menjadi keutamaan, maka selain daripada Allah akan ambil alih rumah kita. Tuan-tuan, begitu Sayyidatuna Safiyah mendidik Az-Zubair. Az-Zubair cerita, kadang-kadang ibu aku pukul aku. Untuk didik kami, ibu kami pukul kami, garang, tegas. Zaman lah takut, kita risau pula nak garang. Guru rotan pelajar, mak ayah kejam sekolah. Viral pula kat TikTok. Ni ke guru, cikgu yang rotan kau ni? Ni kan? Cikgu tu dia serba salah. Anak tuan ambil barang orang, takkan sampai rotan. Tuan-tuan, budak jadi makin ketegang sebab dia tahu dia ada backup sah. Dulu kita kalau kena cubit perut dengan cikgu bahasa Melayu sebab tak siap karangan, berdarah pusat. Mampui balik tu kita dulu masuk bilik air beruih darah nak pergi keluar. Ini kalau kantoi ni sekali lagi teruk aku ni. Kantoi juga. Awak ada darah kat perut ni. Hamai Ustaz. Ni siapa ni? Nak tipu tak boleh. Hang kena pulas perut dengan cikgu. Cikgu mana? Memang cara cakap tu macam nak backup kita. Cikgu bahasa Melayu. Siapa? Hang tak buat kerja sekolah tak siap. Hang tunggu Ustaz. Lah, kena balung kita paik pula. Tadi satu malam petaka dekat sekolah kan. Sakit dapat, malu pun dapat. Dekat rumah dapat penyakit lagi. Tapi membesarlah golongan-golongan yang ada adab dalam diri dia. Membesarlah golongan-golongan yang tahu nak hormat orang tua. Tuan-tuan, kalau benda ni dilepuskan, Zubair bin Awam kata, mak aku kadang-kadang pukul aku, rotan aku. Sebab apa? Nak ajar didik agama dalam hati-hati kami. Datang pakcik aku kadang-kadang, pakcik dia nama Naufal bin Awam. Pakcik dia tegur mak dia. Pakcik dia kata, engkau ni jangan pukul anak kau. Pukul dia buat apa? Buat lembut-lembut. Safiyah kata, jangan kau nak rosakkan anak aku dengan kelembutan kau yang tak kena tempat ni. Bila Zubair bin Awam masuk Islam, antara yang menentang agama, yang menentang melawan dakwah, Naufal ni, Naufal bin Awam ni. Siapa dia? Adik-adik Khadijah, Sayyidatuna Khadijah juga. Az-Zubair kata, pakcik, dulu pakcik nak rosakkan saya ketika mak saya didik saya. Sekarang pakcik nak hancurkan saya sebab saya buat agama. Tuan-tuan, ketegasan didikan Sayyidatuna Safiyah melahirkan Az-Zubair. Masa perang Uhud, Sayyidina Hamzah syahid kena belah dada dia.
Nabi nampak berjauh Sayyidatuna Safiyah datang. Nabi kata, wahai Zubair, mak kamu datang tu, tahan dia, jangan bagi mak kamu tengok, nanti sedih dia tengok Sayyidina Hamzah, abang dia. Az-Zubair pergi kata, mak, Nabi tak bagi masuk, Nabi tahan. Sayyidatuna Safiyah kata, apakah Rasulullah menyangka aku tidak mampu bersabar atas ujian ni? Aku nak tengok. Maka Nabi izinkan. Berlinangan air mata dia, menangis dia, tengok abang dia yang membesar dengan dia. Tuan-tuan, Nabi dah puas menangis dah. Nabi dah puas menangis. Nabi sedih dengan kesyahidan Sayyidina Hamzah. Nabi sedih dengan kesyahidan Sayyidina Hamzah, saudara susuan dia, pakcik dia, membesar dengan dia. Sekarang Sayyidatuna Safiyah pula berdiri menangis. Ini pengorbanan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Sayyidatuna Safiyah menangis. Perkataan yang keluar hanya sepatah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khalas, tak ada dah perkara, melainkan inilah keutamaan dalam agama, nyawa diberikan. Tuan-tuan, perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijrah, tentera-tentera Islam yang lelaki semua kat Khandaq. Tentera-tentera orang perempuan dan budak-budak Nabi siapkan satu fort Al-Hasan, milik kepada Sayyidina Hasan bin Thabit. Apa nama? Benteng, apa nak panggil, Hasan daripada inilah tempat kubu. Ada satu kubu milik kepada Hasan bin Thabit. Nabi kata orang perempuan, budak-budak semua duduk dalam ni. Yang lelaki akan berada di depan untuk bertembung dengan tentera-tentera Ahzab. Ramai kali ni, 10,000 orang datang untuk serang Madinah. Digali parit. Tuan-tuan, masalah Nabi bukan hanya Ahzab yang di depan, tentera-tentera 10,000. Masalah Nabi sekarang ialah Yahudi kat belakang. Bani Nadir, Bani Qainuqa, mereka yang awal Nabi datang dengan piagam Madinah, buat perjanjian untuk bersama dengan Nabi, damai, bayar jizyah di bawah Nabi. Tapi sekarang ni mereka tengok 10,000 datang, mereka rasa orang Islam tak boleh menang, mereka khianat. Dan apa mereka buat? Mereka khianat, dan Nabi terancam daripada luar dan dalam. Tuan-tuan, yang ada lelaki di kawasan kubu tadi cuma Hasan bin Thabit. Satu orang lelaki Yahudi datang, duk keliling, duk risik tengok kalau tak ada orang lelaki, pasti mereka akan buat sesuatu yang tak baik. Maka Sayyidatuna Safiyah binti Abdul Muttalib nampak benda ni, dia kata, wahai Hasan, kalau dia sampai dekat kabilah dia, habis kita, kau kena bunuh dia sebelum dia sampai kat kabilah dia. Hasan kata, wahai Safiyah, engkau pun tahu aku tak mampu buat benda tu, aku tak mampu nak angkat pedang. Tuan-tuan, bukan semua orang lelaki pun, bukan orang lelaki ni bukan semua fighter. Tuan-tuan, nak suruh semua bergaduh masuk UFC, tidak lah. Tuan-tuan, bukan semua orang lelaki, walaupun ada setengah nampak Masya Allah, Tabarakallah, tuan. Tuan-tuan, lipah pun melompat, tuan-tuan. Minta maaf, tuan. Lipah tu tak buat apa lagi, lipah tu duduk sengap buah kurma, tuan. Duduk sengap lipah tu. Dia melompat dah, ada melompat dengan lipah, ada melompat dengan cicak, macam-macam benda, tuan. Benda-benda macam tu, tuan. Safiyah kata, wahai Hasan, kalau kau tak boleh buat, biar aku buat. Sayyidatuna Safiyah cabut satu batang, satu tiang. Dia dekat dengan lelaki tadi, dia hempuk lelaki tu dengan tiang. Berulang kali mati lelaki Yahudi. Sekarang ni dah mati. Hasan, kau nak ambil ghanimah, ambil lah. Hasan kata, aku tak berhajat wahai Safiyah. Kalau macam tu, tolong kerak bahagian pada badan dia, campak ke orang Yahudi tu supaya mereka lari. Hasan kata, yang ni pun aku tak boleh buat. Sayyidatuna Safiyah kata, kalau macam tu biar aku buat. Tuan-tuan, dia kerak kepala lelaki Yahudi tadi, dia campak tengah-tengah orang Yahudi tadi, berselerak lari. Orang Yahudi itu kata, kami sangka Muhammad meninggalkan kubu ni tanpa penjagaan, rupanya ada pahlawan di celah-celah mereka. Siapa dia, tuan? Safiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu taala anha, mak menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dia didik Az-Zubair, dan dia sangat-sangat menginginkan setiap daripada darah keturunan dia syahid untuk agama. Takdir Allah. Nama Az-Zubair di kalangan 10 apa nama yang dijamin syurga. Dan takdir Allah, setelah wafatnya Nabi berlaku perang Jamal. Nabi tahu anak saudara Nabi ni, Nabi tahu sepupu Nabi ni akan syahid. Daripada khabar yang dihadirkan oleh Jibril AS kepada Nabi, dan Nabi pesan, nanti tolong sampaikan khabar gembira neraka kepada yang bunuh Zubair. Maknanya Zubair tahu yang dia akan syahid. Kita ni kalau tahu kita nak syahid ke apa, tuan, kita awal-awal lagi elok tak happy kot lah. Tuan-tuan, Sayyidina Ali karramallahu wajah, sepupu Nabi, tuan-tuan, sebelum perang Badar berlaku peristiwa Al-Ushairah. Kalau ingat lagi, hari itu
Tuan Syafrin, Tuan Aman, Abang Aman hari tu, kalau ingat lagi kita pergi dekat Yanbu' An-Nakhal. Kalau tak ingat kena repeat. Yanbu' An-Nakhal ni lepas pada Badar. Di sana ada satu kampung Al-Ushairah. Yang duduk di kampung tu ada satu kabilah Bani Mudlij. Bani Mudlij ni tuan-tuan, bila Nabi sampai kat kampung tu untuk sekat kafilah Abu Sufyan yang bergerak ke Syam nak jual harta-harta dirampah, mereka kata, ya Rasulullah, Abu Sufyan dah lepas ke depan dah. Maknanya kalian orang Islam ni lambat sikit. Maka Nabi SAW perintahkan sahabat rehat di sana. Ada satu tempat yang ditanda sampai hari ni, musallanya Rasul, tempat Nabi salat, sebatang tiang tu kalau ingat lagi. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah, di kala Nabi sedang rehat, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah pi mana? Mereka duk pi jalan tengok kampung, dan mereka tengok Bani Mudlij duk gali pagi. Mereka tengok tertidur. Bila tertidur, kata Ammar yang meriwayatkan kisah ni, aku terjaga sebab dengar suara Nabi. Nabi kata, "Qum ya Abat Turab, qum." Bangun wahai bapak tanah, bangun. Tuan-tuan, Sayyidina Ali telah bangun. Rupanya Nabi tengah kejut Sayyidina Ali, muka penuh dengan debu sebab tidur atas tanah. Lantas Nabi mengatakan, wahai Ali, inginkah aku khabarkan kepada kamu dua golongan yang paling celaka? Tuan-tuan, Sayyidina Ammar mendekati Nabi. Sayyidina Ali kata, bahkan ya Rasulullah. Nabi SAW beritahu, ya Ali, golongan pertama ialah Uhaimar yang membunuh untanya Nabi Saleh alaihissalam. Itu yang pertama yang celaka. Yang kedua, Nabi mendekati Sayyidina Ali. Nabi meletakkan tangan Nabi di antara dua kening Sayyidina Ali. Lantas Nabi mengatakan, orang yang akan membunuhmu nanti, yang akan menyebabkan darah mengalir sehingga basah seluruh janggut-janggut ni. Tuan-tuan, hari itu Nabi bagi satu berita, Sayyidina Ali akan mati syahid. Apakah lepas itu Sayyidina Ali tak pergi perang, risau takut kena bunuh? Tak, tuan-tuan. Dalam perang Badar 3 lawan 3, salah seorangnya Ali bin Abi Talib. Dalam perang Uhud 1 lawan 1, Ali bin Abi Talib. Dalam perang Khandaq yang lawan Amr bin Abdul Wud 1 lawan 1, Ali bin Abi Talib. Yang mengangkat cabut pintu Khaybar, Ali bin Abi Talib. Tuan-tuan, satu persatu dia bergerak di depan Nabi. Untuk apa? Untuk menyempurnakan agama lah hati umat ni, walaupun dia tahu dia akan syahid. Azan dah masuk. Melihat daripada sudut silsilah, rupanya para sahabat ramai ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kan, mereka hidup zaman Nabi, mereka boleh berkahwin, mengahwinkan, dan hakikatnya mereka boleh tengok Nabi dah berjuang di sisi Nabi. Kita tak dapat peluang tu. Kita hidup jauh lepas Nabi wafat. Kita dapat tengok walaupun sekali wajah Nabi di depan kita. Tapi dalam keadaan ni, tuan-tuan, Nabi tak kala melihat muka Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan semua para sahabat. Apa kata Nabi? Tuba liman amana bi warani. Beruntung, kata Nabi, orang yang beriman dengan aku dan tengok aku. Wa tuba 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 7 mirarin, 7 kali Nabi ulang. Beruntunglah, 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 beruntunglah. Liman amana bi walam yarani. Mereka yang beriman dengan aku tapi sekalipun mereka tak pernah tengok aku. Tuan-tuan, walaupun Nabi tengok muka sahabat sayup, Nabi nampak kita. Min asyaddi ummati li hubban, kata Nabi, di kalangan umat aku paling kuat kecintaan dia kepada aku. Nabi tahu sahabat sayang Nabi. Nabi tahu sahabat dah beri nyawa untuk Nabi. Nabi tahu sahabat dah korbankan segala-galanya untuk Nabi. Nikmat pada jasad, nikmat luar jasad, segala-galanya dikorbankan. Tapi tetap Nabi kata, min asyaddi ummati li hubban, yang paling kuat cinta kepada aku, nasun yakununa ba'di, mereka ialah manusia yang akan datang lepas daripada aku nanti. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malih. Begitu mereka sayangkan aku, mereka rindu sangat nak tengok aku, kata Nabi, mereka akan korbankan ahli keluarga dan harta-harta mereka. Tuan-tuan, bukankah ni zaman kita? Bukan hanya kita nak tahu kenal mereka, orang yang hidup di sisi Nabi, berjuang di sisi Nabi, tapi sekarang ni apa yang kita dah buat untuk agama ni? Tuan-tuan, saya minta maaf, anjing mati yang kita kesian. Minta maaf. Ni khutbah Jumaat hari tu pasal anjing. Khutbah Jumaat tu walaupun pasal ihsan pada binatang, tapi cerita dia anjing tu. Tuan-tuan, anjing mati di akhirat jadi debu, tak ada benda kan. Tapi manusia mati tak ada iman, neraka, tuan.
Tuan-tuan, apa perasaan kita tengok orang yang belum ada iman dalam hati mereka berjalan depan kita, walaupun kita tak kenal dia, walaupun kita tak peduli siapa dia, tetap sampai masa akan sama nasib dengan kita, mati dibalikkan ke negeri akhirat. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar, akan diceritakan semua yang dia buat, yang dia tinggal, yang dia tak mau, semua Allah akan cerita. Mati tanpa iman, neraka sampai bila-bila kan. Nabi dah tak ada dengan kita dah. Kalau bukan kita nak pegang tangan umat ni, siapa lagi? Kalau kita bukan kita nak doa angkat tangan untuk Allah Ta'ala bagi hidayah pada orang yang belum Islam. Jangan benci siapa-siapa. Saya minta maaf tuan, kadang-kadang minta maaf tuan dah. Kadang-kadang kalau kita tengok aksiden apa kan, jenguk kadang slow sikit kereta, aksiden belah sini, jam belah sini. Lepas tu lagi berhenti tengok, Cina. Minta maaf tuan. Ni saya cakap realiti punya cerita. Tuan-tuan, walaupun dia Cina, dia umat Nabi, tuan-tuan, yang sedang hidup dengan kita di saat yang ketiga ni, yang bernafas bersama kita saat yang ketiga ni, hatta setelah wafatnya Nabi, masih dia buah kerungsingan dan kerisauan Nabi. Tuan-tuan, sebab tu Nabi nak tunjuk kat kita, di zaman Nabi, ahli keluarga Nabi, seorang-seorang Nabi telah lepaskan nyawa mereka untuk agama. Sahabat yang Nabi sayang, orang yang Nabi cinta, walaupun Nabi tahu dia akan mati, dia akan syahid, Nabi tak doa untuk selamatkan dia atas dunia. Perang Jamal berlaku lepas kewafatan Nabi. Perang Jamal berlaku di zaman Sayyidina Ali. Perang Jamal berlaku di antara sahabat dengan sahabat dikeranakan oleh orang munafik. Tuan-tuan, dalam perang Jamal, Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma berada di dalam jemaahnya Sayyidatuna Aisyah. Berlaku pertembungan dengan tentera Sayyidina Ali. Tiba-tiba datang tentera Sayyidina Ali bawa pedang Az-Zubair dalam keadaan bangga. Kata, ya Abul Hasan ubashirk, abshir ya Abul Hasan, khabar gembira wahai Abul Hasan, wahai Ali, qataltu Zubaira, aku dah bunuh Zubair. Tuan-tuan, berubah muka Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tengok pada pembunuh Zubair tadi. Sayyidina Ali kata, aku mendengar daripada Nabi SAW agar menyampaikan, ubashiruka bin nar, khabar gembira untuk engkau neraka. Dia kata, ya Ali, aku tentera engkau, adapun kau tentera aku menyampaikan apa yang Nabi sampaikan. Tuan-tuan, Nabi dah tahu Zubair bin Awam akan syahid. Hatta Nabi pun tahu cucu saudara Nabi Abdullah bin Zubair pun akan syahid. Nabi tahu satu persatu, bukan hanya cucu-cucu Nabi ya, tapi pada kalangan anak-anak para sahabat yang mereka telah tengok seluruh ahli keluarga mereka susah untuk agama ni. Kita dapat senang kan? Kita dapat Islam ni senang sungguh. Semua siap, Al-Quran sempurna dah, komplit dah, tinggal nak mujahadah belajar ya. Kita tak perlu bagi nyawa apa pun untuk agama sekarang ni. Yang perlu kita bagi cuma masa kita ya, sedikit pengorbanan kita, penat kita, mengantuk kita, ni je kena korban sikit kan. Nabi tak minta apa pun pada umat ni, Nabi bagi semua dah. Keinginan Nabi lah untuk tak ada siapa di kalangan kita yang tergelincir di tebing api neraka tu ya, tu pun tergelincir juga. Tuan-tuan, saya pernah mengajak taekwondo dekat anak-anak autism. Anak autism ni dia bukan macam budak-budak biasa. Anak autism ni lain keadaan dia nampak dunia. Tuan-tuan, kita mengajak 2 minit, dia berlari 20 minit. Jenuh kita ligan, nak bagi senyap sebut nama mak dia, baru dia main sengap sikit. Mungkin kat rumah teruk mak didik dengan libasan ke. Tuan-tuan, ni anak-anak autism, dia ada dunia dia. Tuan-tuan, satu hari ada seorang mak tu, anak autism, nampak api kan, nak kejar api, nak pergi ke api tu, berlari ke api tu. Budak autism berlari ke api tu. Mak dia tengok, Allah nak aku lari ke api, kalau biar ni terbakar budak ni, mati mungkin ni. Berlari mak dia pergi ke anak autism tadi, peluk, tak mau bagi terjun api. Budak tu kan faham, budak tu tak tahu mak dia suruh apa. Budak tu pusing kat mak dia, budak tu pukul mak dia, suruh mak dia lepas. Dia tengah nampak bunga menari tu. Mak dia tahu kalau lepas mati anak ni, terbakar. Mak dia terus peluk, walaupun sakit, dia capai kayu, dia pukul berdarah kepala mak dia. Mak dia terus peluk dengan kuat kerana mak dia tak mau dia sakit, biar mak dia sakit. Tuan-tuan, ini keadaan cinta seorang mak pada anak. Tuan-tuan, Nabi peluk umat ni, Nabi peluk kita. Apa umat dia dah buat?
Masa zaman baginda Nabi, umat ni ludah muka Nabi. Umat ni tabur pasir atas kepala Nabi. Umat ni letak perut unta atas belakang Nabi. Umat ni baling batu mengalir ke seluruh badan Nabi. Nabi SAW tulis doa hidayah dan kebaikan untuk umat ni. Umat ni Nabi SAW susah oleh umat ni. Tuan-tuan, zaman Nabi dah selesai, Nabi dah wafat. Hidup kita zaman ni, ada lagi yang sakitkan hati Nabi. Ada lagi yang kata, tak apa, sunnah ni kecil lah, sunnah ni kecil je, amalan ni sikit lah, tak payah buat semua benda ni, cukup hidup untuk diri kita, ibadat untuk kita. Tuan-tuan, kalau Nabi hidup lagi zaman ni, Nabi takkan biarkan walaupun seorang yang ada pasti mati dalam keadaan mati, tak kenal siapa Allah, Nabi akan bagi nyawa Nabi lagi, Nabi akan korban lagi. Tuan-tuan, hari ni siapa kita untuk menyambung kerja dakwah Nabi? Semua kita da'i. Qul, katakan, hadhihi sabili, inilah jalan aku satu-satunya, kata Nabi. Ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, dengan keterangan daripada basirah yang diikhtiarkan daripada segala cahaya hati ni. Ana wa man ittaba'ani, aku, kata Nabi, dan orang-orang yang ikut jalan aku, yang jalan yang sama. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan setiap dari kita da'i. Rabiul Awal bukan hanya bulan sambutan Maulid Nabi, tapi ialah bulan untuk kita bentuk fikir risau, untuk menyambung tangisan Nabi, untuk kita bergerak di atas jalan kerja Nabi, untuk kita terus berdoa macam Nabi, supaya tak ada siapa yang mati tergelincir di tebing-tebing api neraka setelah wafatnya Nabi. Tuan-tuan, doa yang tinggi-tinggi, tak ada masalah. Doa untuk bersama Nabi dalam syurga. Walaupun begitu, tunggulah, kerana jalan nak duduk dekat dengan Nabi, jalan dia mujahadah, jalan dia susah payah. Itulah jalan untuk sampai pada Nabi, dan sahabat telah lalu jalan yang sama. Kita nak sampai, kita kena ikut jalan tu juga. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua. Mudah-mudahan sedikit daripada perkongsian pada malam ni, kita mengenal ahli keluarga Nabi yang ada kaitan dengan Nabi. Banyak lagi pertalian-pertalian darah, silsilah mereka. Sampai ke hari ni, kita sambungkan hubungan kita dengan Nabi bersama dengan linangan air mata. Cukup dah, tuan-tuan, kita bazir mata kita kat tempat tak betul. Tengok cerita Janji Baijam nangis, tengok cerita Korea, tengok cerita apa nama, Wonderful ke benda tu, Agent Kim, tengok habis-habis apa benda tu, habis cerita Korea, tengok betul menangis tuan-tuan. La ilaha illallah. Tuan-tuan, hak yang menangis dalam cerita tu pun berlakon, kita pergi menangis pula. Dia lepas menangis tu relax, duk gelak-gelak makan, tuan-tuan. Lepas menangis dia makan kimchi. Kita menangis beria, duk teringat cerita tu, bok-bok dalam tidur. Tuan-tuan, pergilah meletak air mata jatuh tempat yang salah, sedangkan Nabi SAW telah menunjukkan tempat yang sebenar mengalirkan air mata di tikar sejadah. Itulah tempat dia, mengadu semua dekat Allah, cerita semua dekat Allah. Moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang sampai pada Nabi, dan akhirnya nanti dalam syurga yang paling tinggi, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un.